So guys, korang perasan tak yang sekarang ni Facebook dah ada dislike button. Tadi aku scroll tengok komen kan. Tengok kat situ ada macam button like. Aku dah tekan like sebelah dia ada button dislike pula. Macam benda ni ramai lagi tak sedar lah. Dulu kita cuma ada like, love kan. Lepas tu ada apa lagi care. Lepas tu ada emoji marah. Ataupun sedih yang atas tu lah. Yang dekat kawasan like kat atas tu. Tapi kalau kau tengok kat komen sekarang ni kan, dia ada dah ada ni button. Kat komen tu dia korang boleh like ataupun dislike komen orang lah. Macam tu. Sekarang ni ada pilihan kau nak like status komen orang ke ataupun kau nak dislike komen someone ke. Maksudnya kan, kalau ada post yang komen yang annoying ataupun post yang macam dia punya ayat tak kena dengan tempat kan, boleh je tekan dislike tanpa perlu nak komen panjang lah. Tapi aku terfikir jugalah bila ada button dislike ni kan, mesti ada yang rasa takut nak post. Yelah, kalau kita post gambar dekat komen kan, ataupun komen apa pun, nanti ada orang tak suka, dah tekan dislike. So, kalau tiba-tiba ada 20 dislike kan, mesti kita macam kecil hati kan. Confirm boleh down lah rasa semua tu kan. Tapi, bila fikir kan dari sudut lain, benda ni bagus jugalah. Sebab kita tunjuk reaksi jujur tanpa nak gaduh dekat orang komen. So kalau ada orang komen kan, yang dia komen benda yang pelik-pelik apa semua, orang lain boleh tekan dislike. Tak perlu nak reply komen dia, kata kau kenapa ni apa semua kan. Kau komen apa benda macam tu lah. So sekarang ni Facebook ni buat macam ni, nak bagi pilihan like dengan dislike ni, apa lah sebab dia, atau nak tengok siapa yang paling tak disukai lah kot. Entahlah. So korang nak tengok ke button like dan dislike ni dekat komen? Cuba tekan sikit like tu dekat komen. Dekat orang komen, cuba tekan komen tu. Korang boleh nampak lah ada button like dan dislike. Kalau tak ada tu mungkin Facebook korang belum update lah kot. Cuba try update dekat Play Store ke App Store kan. Mana tahu yang latest ni dia bagi kat latest je ke, ataupun dia memang semua dah ada dah. Korang ada ke? Cuba tengok dekat komen ada ke tak. Okay lah guys, tu je. Jumpa lagi next video.